Apa beza hand wash dengan body wash? Seriously, think about it. Kalau kita ambil dua-dua produk ni, kita tengok base chemical ingredient dia sama je sebenarnya. Chemistry dia hampir sama. Majority of the ingredient air. Lepas tu, kedua-dua produk ni ada sodium lauryl sulfate untuk produce buih. Yang berbezanya cuma sabun basuh tangan dia lebih abrasif dan sabun basuh badan dia lebih lembut kepada kulit sebab dia ada moisturizer. Tetapi secara asasnya tak ada masalah pun kalau kita nak pakai sabun basuh badan untuk tangan dan kalau kita nak pakai sabun basuh tangan untuk badan. Majoriti pengguna tak akan dapat bezakan antara sabun basuh tangan dengan sabun basuh badan. Bila kita cakap dia ni untuk badan, kita akan jual dia dalam saiz yang besar, 750ml, kadang-kadang 900ml dan jual dalam harga RM13. Tapi kalau kita cakap ini untuk tangan, saiznya selalu kecil, 250ml dan harganya hampir sama kepada sabun basuh badan. Base chemistry dia still sama. We're not paying more for a better quality. Realitinya bila dia buat macam ni, brand akan dapat jadikan satu rumah ada dua botol sabun basuh, satu untuk basuh tangan, satu untuk basuh badan. Chemical compound dia sama je. Alang-alang kita cakap mengenai topik ni, salah satu contoh kita boleh tengok ialah dalam industri ubat-ubatan. Contohnya Panadol. Apa beza antara Panadol Extend yang dimarketkan untuk sendi-sendi dan juga Panadol Activas? Anda rasa saya ada masa untuk sakit kepala? Apa bezanya? Kedua-dua produk ni menggunakan bahan aktif yang sama, which is paracetamol. Panadol Extend dimarketkan untuk sakit belakang dan juga sendi sebab dia ada dua layer of release untuk paracetamol. So kita rasa macam dia lebih lama tahan. Panadol Activas pula dalam tu ada sodium, jadi penyerapan badan tu lebih cepat. Tapi berbalik-balik kepada bahan aktif dia, kedua-dua produk ni menggunakan bahan aktif yang sama, which is paracetamol. Kedua-dua produk ni sama je. Badan kita tak tahu pun bezanya. Tak bermakna kalau kita makan Panadol Extend, badan kita tahu kalau kita makan Panadol Extend ni paracetamol akan pergi kepada sendi-sendi je. Dia tak akan pergi dekat tempat lain. Dan kalau kita makan Panadol Activas ni, dia tak akan pergi dekat sendi. Bahan aktif ni tetap sama, paracetamol. Cara brand Panadol framekan tu yang kita kena aware. Lagi satu contoh adalah pisau pencukur ataupun razor blade shaver. Apa beza pisau pencukur lelaki dan perempuan? Tak ada beza. Beza dia adalah cuma pada nama. Yang untuk lelaki bunyinya turbo, mark blade, macam-macam jenis nama-nama yang jantan. Tapi kalau yang perempuan namanya Venus, namanya lebih feminin. Kadang-kadang ada yang bagi nama bunga. Sama je kerjanya untuk mencukur bulu. Tak adanya dia cakap, oh untuk perempuan dia akan lebih lembut. It is the same thing. Teknik frame brand kita dalam market ni dah lama ada. Cumanya kita nampak ke atau tak nampak, tahu guna ke tak tahu guna, itu je beza dia. Reason kenapa aku cakap benda ni ialah sebab antara cara untuk kita bina brand yang successful ialah cara macam mana kita nak framekan produk kita. Brand ni bukan magic, brand ni bukan nak manipulate orang, brand ni adalah macam mana cara kita nak marketkan produk kita. Dan nak marketkan produk kita ada beberapa teknik dan framing brand ni adalah salah satu teknik yang kita boleh pakai. If you want to build a brand, you can contact me at faizrazak.com. Alright, okay, bye.